Lepas ni aku nak ride siang malam dah tak ada masalah dah sebab aku ada benda ni. Assalamualaikum. Okay geng, so hari ni aku nak review dekat apa sunglasses daripada SCVCN lah. Yang ni dia special sikit, dia photochromic sama dengan aku punya spek mata lah. Bila dia kena panas dia akan jadi gelap. Okay, so contoh dia macam ni aku tunjuk dekat hampa. Okay, ni spek dia. Hampa boleh tengok dia ni cerah kan. Yang ni dia photochromic, bila lama-lama dia akan tukar jadi gelap. Okay, so kat ni apa boleh tengok dah dia punya beza dia. Tadi awal-awal dia cerah kan. So dua-dua dah jadi warna hitam. So spek aku dengan yang SCVCN punya ni sama, dia photochromic juga nampak. Ni tulisan photochromic dia. Okay geng, so macam aku cakap tadi, aku memang suka pakai lens yang ada photochromic macam aku punya spek ni lah. Sebab tu aku ambil SCVCN punya spek ni sebab dia boleh pakai klip. Aku tinggal bawa spek ni pergi kedai untuk buat klip pasang dekat spek SCVCN ni lah. Ni kelebihan dia lah. Lagi satu, harga dia pun still mampu milik lah yang ni, takat 20 lebih lah. Okay, so ni kalau macam aku lagi prefer pakai macam helmet kan. Aku suka pakai yang clear punya visor. Okay, so ni aku tunjuk dekat hampa. At least kalau aku pakai spek ni, aku boleh buat ride siang malam lah. Tu boleh pakai visor clear. Kalau panas dia tak silau. Okay, so nampak lah smart sikit ni. Lagi satu yang best pasal spek ni, dia ada ni lubang angin. So kalau hampa nak jogging ke, nak pergi ride ke, angin boleh masuk kat sini. Jadi tak panas lah hampa punya muka. Saiz untuk spek ni 58mm. Ni logo SCVCN. Dia punya clip dia kerah lah. Dia bukan lembut. Lagi satu, dia punya padding hidung ni dia tebal. Ni tempat letak clip. Nanti aku nak pergi buat power spek aku boleh clip kat sini lah. Dia ada jual kat sini. Okay, kalau apa nak beli spek SCVCN ni macam aku yang ada photochromic dengan boleh buat lens ni, apa boleh tekan dekat beg kuning lah. Aku dah letak sekali dengan dia punya code untuk photochromic lens.